Biasa korang potong bawang putih macam mana? Macam ni ke macam ni? Kalau korang nak hancurkan bawang putih macam ni kan, biasanya kan. Bawang merah macam mana? Korang hiris macam ni lagi ke? Masih guna cara macam ni ke? Agak bahaya juga tah kalau korang gunakan pisau macam ni. Nak hancurkan bawang merah, bawang putih. So sekarang ni ada benda ni dekat beg kuning guys. Cara nak pakai dia sangat senang tau. Korang masuk je bawang putih macam ni, just tekan je macam ni guys. Nampak guys? Korang dapat tekstur yang lagi halus dengan sekali tekan je. Lagi rasa dan lagi sekata dia punya rasa bawang putih tu. Nak guna untuk bawang merah pun boleh juga. Tekan. Nampak guys? Kau dapat tekstur yang halus juga dekat sini. Nampak guys Nak gunakan untuk masakan lepas ni senang lah. Halus dia punya tekstur, tengok. Tu guna cara lama dengan guna cara yang kita pakai sekarang. Dah hancur siap dah. Masuk je. Kalau tak dalam telur dadah ke apa, memang lagi sedap lah. Senang je nak basuh. So kalau korang nak, korang tekan je dekat beg kuning, beli yang ni. Murah je.